Jangan jalan foto sandung. First step. Hey. First step. Basah. Kita pergi petik buah tin bersama kamu. Boleh, tak payah. Ya, masak buah tin. Buat ni dah dapat. Nanti ambil separuh, ambil separuh. Apa adik ni tak sabar nak merasa. Okey. Akak tak ada separuh. Mana rasa? Manisnya. Jom. Memang lembut lah. Buat tu lembut lah. Selalu makan yang kering tu, yang rough-nya. Tak. Dek, cuba bagi aku sikit, Dek. Anak aku. Mama apa pesan? Nak. Nak aku? Tak nak. Ada lagi. Satu bawang. Apa tak? Batang dia tu buat benih. Okey. Macam tu cerita dia. Kita tu dah boleh potong tu. Kita ni dah boleh potong. Tapi nak potong tu dia boleh potong tak? Sebab tanah dia tu. Mi tadi akak petik. Macam mana cara petik dia? Dia ni tengok ni. Dah. Okey. Tapi akak terkorek, lepas tu batang dia macam mana nak Batang dia kopek? kena tarik sekali, dia kena pegang. Pergi pokok yang Dia sini. pegang ni. Pegang ni putus ke bawah. Lama. Ke bawah. Tak boleh. Boleh je. Mana batang? Di sana nak cari balik. Buah yang keberapa? Oh macam tu cara pitili. Pitili. Oh bawah dia dah merekah. Dah. Akak dia nama apa? Nama dia Sofia. Saya menemukan pencuri buah tin. Oh, tidak. Kita dah buat air. Tu air. Tadi kita dah rasa sejilah. Kita nak rasa yang gegar. White tea. White tea. With stevia benefit. Nah ya. Dulu. Untuk umi. Sedap. Tak adalah macam tu. Ni yang kuning ni. Ini tu apa? Tak sedap. Kurang sikit. Nampak muka ayah masuk. Oh, Air daun dia. muka ayah. Air daun dia. Kenapa dek? Mari kita pegang dalam. Bau je dah, tak sedap lagi kan rasa. Macam sekarang nak review buat time. Tu kartun tu sini. Review buatin daripada Fix Banting. Satu. Nak yang sini. Oh, ini yang Ni. Oh, rasa apa? Ini kurang apa? Kurang air sikit. itu kamera. Dah. Nak? Nak? Manis tak? Semadu. Mana semadu? Satu je ke warna kuning? Dua. Sedap kan? Buka bontot. Baru macam lain je. Dah punya cara-cara batin dah masak. Dia Ni punyanya pecah. merekah macam buntut. Itu ada garis-garis dia kata. Kalau kat sini dia dah masak lah ni sebab dia lembek sangat. Yang mana yang Fake. besar? Fresh fake. Fake lah. Fake. Fresh fake. Ini pegang. Oh ni yang dah. Sekejap. Satu. Besar. Besar ranum. Benyek dah. Juicy. Kenapa kau punya lagi merah? Tidak ada merah. Oh, Ni dah masak. Terlalu masak. Terlalu masak tu mana gila? dah. Mana jilat? Betul? Mana gila? Guys, bye. Kuala Selangor buat kali kedua. Hari tu pun sama, tempat yang sama.
Bulan 2 tebu Aidil. Sekincan lagi. Kau cantik ke tutup mesin tu? Jangan tarik. Muka bangun tidur guys. Dan kita setelah beberapa jam 4 jam daripada pukul 4 pukul 7. Tengok jam kau lah. Nampak tu 7.50 berapa ni? 4 jam. Sekarang kita dah sampai dekat Perak. Kita orang bagi naik market Perak. Nampak tak ada orang, tapi ramai orang. Nak pergi farm fair, nak cari makan, lapar. Walaupun tak lapar tapi nak makan. Tarik ni tempat dia guys. Ada tempat main wabus ni. Main bajak-bajak. Santai. Angkut. Nak main ni? Push. So apa? Duduk. Dalam ni. Ke depan ni kereta. Mana? Wah. Hangat lah. Oh, nak pergi sana lah. Next time. Hey, hotel BMC. Jalan depan guys. Sama Mochi. Tengah merah Mochi bersama hotel BMC. Oh, merah. Saya nak review adik saya. Okey, dia sedikit nampak macam cacat. Review. Ya, sekali. Review bilik pertama, malam pertama bersama Gundut. Assalamualaikum and hi guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang kepada anda yang akan mengikuti. Halo, mak saya bunyi bilik sebelah. Jadi dia cakap kita orang daripada pin je. Habis tadi intro sampai mana? Selamat datang kepada anda yang akan mengikuti hari-hari indah. Di mana ni? Najla. Mana rupa nak buat intro guys. Untuk letak korang nak bagi intro. Duduk diam-diam dengar aku bercakap. Hari kedua, semalam hari pertama lah. Kalau sehari ni kedua, semalam pertama lah. Jom ikut kita orang punya cutian random 2.0. Kalau korang dah tengok vlog aku yang bulan 2 hari tu, aku post baru bulan lepas ke bulan yang tak ingat. Ni bulan 9. Hari tu bulan 2. Dah join je. Ikuti hari-hari indah aku. Kembaran. Jom bergerak. Buat kau kurus. Rumah makan koma. Sok. Sangkap. Assalamualaikum. Cucuk udang kuah kacang. Tahu. Ya, ayam ini dia tak terangkan pun. Sama je. Ayam je kocok je lah. Apa dia nak kocok? Dah makan. Cucuk udang. Pakai tempayan agak rare. Sedap. Kuih-kuih. Dia ambil ni. Apa ni? Puding.
Dah tu. Tak nak. Review air kopi. Air kopi akak beli. Kopi. Dah lah. Nasi goreng kampung upah. Nasi goreng upah. Dia kata makan apa dengan nasi goreng dengan ikan rebus. Apa dia? Siapa umi punya? Ikan nasi goreng ikan rebus. Dengan ikan rebus. Nasi goreng ikan rebus dah tak? Nanti. Pak Ayah ambil lah. Ambil. Nanti. Ya tengok makanan. Asal gambar kita orang biasa-biasa gambar sampai berpusing-pusing tangan. Betul lah. Museum Diraja Perak. Ini 05 tadi. Mana ada? Ada api melazatkan, ada api menyelerakan, mengandungi pelbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ada api melazatkan. Ni lah iklan duta. Ada api makcik. Apa? Ish. Masuk ke yang tu. Tengok. Orang tengah rekod. Diam. Pusing. Second. Third checkpoint untuk hari ni. Jadi first makan. Second pergi mana tadi? Istana. Dan dekat ni Jambatan Victoria. Bahasa Jawi macam mana ejaan? Ya pergi lalu situ. Kenapa? Ini pun tak cerdik. Dia dah tak guna jambatan ni lah. Dia guna jambatan sebelah je. Jambatan rel sebelah. Kita dulu. Kita duduk sini. Itu macam situ. Sini lah. Hari ikut. Campak adik dalam sungai ya. Ya. Sini dah tak ada kesapi. Tengok bapak saya lari. Dek rekod. Mana adik tak takut Adik tak takut tiba-tiba kat sini. Ayah relax je. Mana ya? Cantik lah. Memang cantik. So next station Tunggu apa? Naik apa? Tahun 1941 ni roboh dek. Kena bom dengan Jepun. Masa perang dunia. Lepas tu diorang duduk dalam tu. balik. Dia balik buat laluan kereta api tu lah ni. Faham? Jom balik. 2015 je. Nak tengok adik mandi. Dek. Alamak, ada putih tidur. Temannya dia tu. Perth Place. Mochi tanda touchdown police. Hotel kedua dekat ni dekat polis dekat Perth. Bilik kedua di Kangar Place. Tidur semalam, tidur sorang-sorang. Tidur bersama family. Not bad. Tidur maksudnya tidur berasing bilik. So not bad. Review bilik luas. 4 katil, family deluxe. Okay, bagus-bagus.
Makan putang bersama makan malam dekat api-api ikan bakar. Cepat viral food. Kita orang nak pergi makan. Menarik ni. Kita orang punya nombor 30. Dan jadi nak cari ikan, nak ambil segala-gala seafood yang ada. Kita pergi dulu tak? Ada kucing tau. Oi. Ya. Kalau ada handphone dia kaya. Tak ada handphone dia tak kaya. Korang kat sini. Mesti tengok korang saya diri sendiri kat sini. Situlah. Kat sini. Sana. Jangan lupa siap ni. Kita orang kan makan. Kita orang tunjuk apa yang kita orang makan. Review pulau kangkung Thailand goreng, tom yum biasa, ikan bakar, kerang rebus, sotong celup tepung, ulam-ulaman, mak saya, bapak saya, adik saya. Ni ikan bakar saya seorang. Tak. Itu lagi satu apa Mami belum sampai? Udang batamik. Udang batamik untuk adik, tapi bukan untuk adik, untuk saya. Terima kasih. Udah. Amin. Yap. Banyak juga padahal dia pelik dengan apa ambil banyak. $250 estimate. Ya. Adik, kakak 200 RM100. Adik tukar pendapatan. 260. Jom kita pergi bayar 30. Kami telah mendapat resit. Kita akan tentukan pemenangnya. Makan di api-api ikan bakar.